Assalamualaikum. Teruslah. Okey, pertama akan tulis prompt dia. Salin je macam ni. Ingat rows, column, berapa awak nak, format dia punya elemen tu, portrait ke ataupun landscape tu awak boleh google je. Size, okey, size. Macam awak buat video kan, mesti awak tahu macam nak letak kat TikTok macam mana, nak letak kat YouTube macam mana dia punya size. Macam Canva lah juga. Okey, lepas tu masukkan nama dengan nota. Itu yang input yang kita perlukan. And then output yang ada adalah maaf telah diguna. Okey, so tulis ni, gabungkan. Okey, enter. Seterusnya, okey, bila awak dah enter, dia akan bagi kod. Yang kedua, dia nak awak salin address dia punya alamat Firebase. Okey, seterusnya, sediakan tapak dulu dekat awak punya interactive link. Nama je biasalah, description. Okey, lepas tu ada try editor V2 beta tu. Tu beta tu yang apa benda ya Allah. Yang Cik Fitri share semalam, kat situ lagi senang lah. Terus dia boleh view nanti. Okey, seterusnya Google kan, pergi kat Chrome Google semua, search Firebase Console. Macam biasa, sign up. Lepas tu sign in. Saya tak ada sign up, dia tak keluar sign up sebab saya dah sign up. Okay, lepas tu sign in. Lepas tu tekan create a Firebase project. Laju ke? Laju nanti awak macam nota ni laju sangat, awak pause macam tu. Next apa? Okay, seterusnya. Okay, saya ni yang dekat ChatGPT tadi lah. It depend pada AI apa awak guna. ChatGPT ke apa, ideogram ke, ideogram pun okey jugalah. Dia punya tu kan, dia dengar jugalah arahan. Cloudy ke, Grok ke, apa-apalah. Okey, dekat situ yang kita kena diminta. Nampak tak? Gantikan dengan gantikan dengan config project anda. Okey, seterusnya. Okey, yang ni berbalik pada tadi kan, bila awak tekan ni create Firebase project, okay, dia akan finishing up, ready, and then continue. Tekan continue nanti. Lepas tu kalau awak punya size tu kecil kan, dia apa, menutupi apa yang kat belakang tu, tekan X tu. Kalau dia tak mengganggu, tak apa, tak ya. Teruskan je pada yang ini. Tekan simbol ni. Okey, tekan simbol tu. Okey, so dia akan minta lah app nickname tu. App apa awak punya. Tak apa, jangan risau app tu apa, letak je, reka je apa-apa. Okey, lepas tu nanti dia akan ada button warna biru register app, tekan kat situ. Okey, yang ni dekat ChatGPT lah. Semalam kita buat, sepatutnya kita kan dia tanya nak kan, patutnya kita kata je ya. Dia dah, sebab ini ChatGPT Plus, dia siap bagi lagi. Nak reset semua, ataupun untuk sesetengah slot je kita nak padam ke kan. Okey, dia awak cuba lagi. Cuba yang basic tu dululah. Okey, lepas tu kan, semalam kita ada salah step. Tertinggal dia punya URL apa, yang kabel tu kan, kabel mana nak guna, Singapura, negara yang terdekat tu. Saya tertinggal, tiada, dia kata tiada. Saya termiss baca semalam, debus sangat. Okey, lepas tu tak apa, kalau saya tak nak awak buat kesilapan macam saya semalam, mana kata lepas ChatGPT tu, mana ya Allah, lepas ChatGPT tu yang awal-awal tadi kan, dia bagi ChatGPT awal-awal tadi dia bagi coding. Dia bagi coding kan. Dia yang nak Firebase kan. Semalam saya pergi terus copy paste. Jangan buat macam tu lagi. Sehingga awak pergi ke mana? Sehingga awak jumpa yang URL apa tu, yang kabel tu dulu, baru awak paste. Okay, yang ni kan tiada kan. Okay. Dia dekat build tu, kalau tekan segitiga yang tepi tu, okay, yang nampak tak yang merah tu kan, yang tu okay, dia akan keluar tepi ni lah. So tekan yang build,
Cari real time base. Yang mana real time base? Mana tu, real time base, cari. Okay. Lepas tu, ataupun boleh je see all project, ataupun boleh terus pilih card supaya dia keluar kepada sini. Macam ni. And then tekan yang satu app tu. Dia boleh add lagi app. Kalau awak buka lagi, create lagi dekat interactive link. Awak nak simpan dekat tempat yang sama projek ni. Apa tu? Boleh. Tapi saya takut dia mengganggu awak punya database tu, simpanan tu. Okay, lepas tu okay, kan awak sampailah, kalau awak tekan kat sini kan, real time base, awak tekan dekat build ni, dia akan keluar create create database. Yang ni lah yang awak pilih kabel tu, mana awak punya line mana nak guna. Okay, dia akan keluar macam ni kan. Semalam kita berapa start kat sini 30 minit. Okay, rupanya dia kena, saya punya sebab kecilkan dia punya screen, rupanya kena swipe ke mana tu, ke kiri. Okay, swipe ke kiri, and then okay, pilih Singapore lah. Kalau awak sekarang ni dekat Amerika, pilih lah United. Dia banyak lagi sebenarnya. Kalau siapa Hasrul ke apa, semalam dia pergi Firebase data, macam tu. Semalam tu ada banyak lagi lah pilihan. Okay, akan cuba. Okay, tekan next. Okay, dah tekan next. Okay, pilih mode, test mode. Test mode Swipe lagi. Swipe ke kiri tu. Okay, tekan enable. Okay, awak akan dapat macam ni kan. Dia, okay, jangan takut, tekan je rule. Tekan rule. Okay, gantikan false tu kepada true. Okay, tulis true. Lepas tu awak tekan publish. Okay, dah siap publish. Dia akan keluar macam ni lah. Rules publish. Dah siap dah. Okay, lepas tu sama je, pergi dekat yang line 3 tu, belah kiri atas tu. Okay, sama je step dia. Supaya kita boleh pergi ke apps tadi, supaya kita boleh copy dia punya config. Okay, see all project ke card ke mana lah. Okay, bila tekan all project, see all project, pilih card lah. Kalau dia tekan card, terus dia akan pergi ke sini lah. Okay, card tu ada dia apa yang tulis dekat app nickname awak yang tadi, yang awal-awal tadi. Okay, lepas tu analytic kat bawah ni kan, bila awak dah guna, nanti awak dia adalah bacaan dia. Okay, tekan app tu kat situ, tekan yang tu, yang merah saya tu, tekan yang setting tu, tekan kat sini. Lepas tu dia keluar macam ni kan. Mana dia punya link? Okay, scroll down ke bawah. Okay, dia NPN dia bagi, awak pilih config. CDN ni bila semuanya dia punya builder dia tu HTML. Tak apa. Kita tak ada apa-apa basic. Buat je dulu. Pilih je config. Okay, pilih config. Okay, settle. Awak scroll down ke bawah sikit. Awak akan nampak simbol petak tu. Tekan. Itu makna dia copy. Okay, seterusnya okay, pergi dekat ChatGPT balik. Paste. Firebase config ni letak kat situ. Make sure awak kena pilih line tu, line kabel tu. Barulah paste. Jangan sibuk macam saya semalam, sibuk nak paste, lepas tu nak baca benda kesalahan. Okay, paste kat situ. Okay, dia pun dah ganti. Terbaik saya telah gantikan Firebase kan. Dia dah masukkan URL, database URL tu. Macam Shazril ke semalam, dia kata database URL. Okay, masukkan yang tu. Ni sekarang dah masukkan. Okay, dia bagi kod yang baru. Copy, masukkan balik dekat tapak yang interactive link yang buat tadi. Clear. Okay, paste lah. Tadi dah copy dekat AI. Paste. Ya. Apa yang sini? Okay, lepas tu bila dah paste kan, save and close, and then kita run lah kan. Tapi kalau guna yang terbaru V2 beta tu, Cik Fitri bagi tahu lambat sikit semalam. Kalau tak, kita guna lagi cepat terus view lah. Okay,
Save close and then baru kita tekan balik, dia akan keluar macam ni. Okay, dia akan keluar macam ni. So bila yang ni apabila saya dah tekan mana-mana kad tu. Ingat kad mana awak nak, awak kena cover lah berapa bilangan kad ke. Nak buat sistem kalender pun saya rasa boleh je macam ni. Secara manual dulu. Cuma lepas ni awak semua kena tambah sikit padam semua atau padam butang. Button. Okay, button, tambahkan button untuk kita boleh delete sesuatu slot ataupun reset all macam okay. Kalau ada yang cancel kan. Okay, tu awak punya explore lah. Kalau nak lebih lagi boleh lagi, insya-Allah ada masa kita tu lagi. Okay, so ini ada sikit kita punya demo lah. Ya sayang. Okay, macam Azhar boleh tweet Adik Hazan. Okay, betul yang kita betul lah Ustaz yang Singapura tu. Okay, masukkan nota. Okay, masukkan. Terima kasih bantu. Kita belajar. Ini bagi kita belajar semua orang. Adik Hazan. Okay, orang lain pun kalau nak cuba. Okay, saya copy link ni. Awak semua. Okay, so copy pun. Okay, saya copy, awak semua type awak dapat apa kita hari tulis nama. Tapi kita nak ruangan terhad. Siapa cepat yang tu je dapat raya. Okay, 1, 2, 3. Okay, siapa dapat? Mana tadi? Mana? Siapa? Okay. Okey, satu Syazah, siapa lagi? Ada 16 orang je. Sini seorang. Okey, semua lagi. Asia. Siapa lagi? Okey, siapa Syazah boleh Adik Hazan. Okey, so dia akan minta nama dan juga nota. Okey, bila tekan okey kan, dia terus simpan pada kad tu lah. Saiz kad pun awak boleh edit sendiri. Okey, so orang yang dah tulis kan, pasal awak pergi tekan dekat kad tu, dia akan tulis maaf telah diguna. Seperti mana yang jenuh kalau kita nak ni slide. Okay, saya pilih mana tadi yang awal-awal tadi. Sekejap mana tadi kan okay, awal-awal tadi nampak. Masukkan nama dan nota. Betul kan? Dia punya output bila dah terhasil tu, kita kena masukkan nama dan nota. Refleksi and then dia kata maaf telah diguna. Jika ada user ditekan pada kad yang sama, apa-apa user lain dan kad yang dah dipilih, dia akan tulis maaf telah diguna. Itu awak sendiri yang decide. Kalau nak suruh AI fikir pun boleh. Awak nak buat sendiri ayat awak pun boleh. Boleh. Ada dah guna bahasa awak, bahasa Korea ke, ikut awak lah. And then sama juga password untuk reset semua tu kan. Awak boleh decide sendiri awak punya password dengan menggunakan password ini, bereh boh apa semua. 1, 2, 3 Milo apa. Awak boleh decide sendiri ataupun awak boleh tunggu AI beri Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Okay, so itulah. Tak boleh. Ya sayang. Mami tak boleh. Tak boleh. Okay, jap. Umi Nabi dah ni. Okay, itu sahaja kelas. Assalamualaikum. Semoga ilmu yang bermanfaat. Mana tadi?